Dan dengan satu rahmat tuan-tuan, atas rahmat Allah ni macam-macam kita dapat. Badan sihat, kan dapat ada anak, keluarga, pasangan, harta dan sebagainya. Itu atas satu rahmat Allah. Dan ingat, dengan rahmat Allah tu sahaja sehingga binatang tu tuan-tuan tak mampu, sehingga binatang tu kadang-kadang berhati-hati supaya tidak terpijak anak dia. Itu atas rahmat Allah. Baru satu je Allah tak ada. Dan Allah simpan 99 lagi di akhirat. Dengan atas rahmat Allah tu, tuan-tuan dapat gaji 5,000, 10,000, 20,000, betul masa tuan-tuan bekerja. Besok tuan-tuan dah pencen, tuan-tuan cuma dapatkan daripada SP. Itu kalau tuan-tuan bekerja dengan manusia. Tapi kalau tuan-tuan bekerja dengan Allah, Allah akan bagi apa? 99 lagi rahmat. Mana ada syarikat yang tuan-tuan kalau bekerja, masa tuan-tuan pencen, dia bagi tuan-tuan punya gaji 99 kali ganda. Ada? Baiklah kita kerja dengan Allah. Nanti masa lain saya terangkan apa makna Alhamdulillah Rabbil Alamin tu sampai Maliki Yaumiddin. Apa maknanya? Okey, so bermakna tuan-tuan bahawa majikan yang paling baik sekali siapa? Allah. Tapi kadang-kadang kita tak menjadikan Allah sebagai majikan kita. Apa buktinya? Apa bukti manusia tak nak jadikan Allah sebagai majikan dia? Dia tak nak ngaji Quran. Itu bukti. Sebab siapa Allah kata orang yang terbaik siapa? Allah kata orang yang terbaik adalah orang yang bertakwa. Makna pekerja aku yang terbaik adalah orang yang bertakwa. Macam mana dapat takwa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nampak? So kalau tuan-tuan nak jadi pekerja Allah yang terbaik, tuan-tuan kena dapat sifat takwa tu. Dan hanya sifat takwa ni boleh dapat balik-balik belajar Al-Quran. Inilah banyak kali cakap tuan-tuan macam. Okey, saya tak mau cakap bagi tuan-tuan, kita kena ada action plan. Okey, selepas Ramadan ni kita kena ada apa? Action plan. Apa action plan tuan-tuan lepas Ramadan ni? Nanti lulusan Syawal tak habis. Dah habis dah. Okey, dah habis dah semalam kan? Tapi open house tak habis lagi. Weekend ni ada lagi tuan-tuan. Weekend ni nampak tak? Nanti lulusan habis apa? Habis open house ni boleh kita fikir. Tengok macam tu. Okey, sepatutnya kita fikir masa bila? Masa hari pertama Idul Fitri. Itulah hari kita kembali yang sebenarnya kepada Al-Quran. Itu dipanggil Idul Fitri. Okey, tapi hari ni saya tak sempat cerita tuan-tuan. Bulan depan dah saya cerita Idul Adha. Okey? Nampak tak? Tapi dia punya makna lebih kurang sama saja. Okey? Jadi balik-balik. Jadi sekarang tuan-tuan, Allah kata dekat sini kami sempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Allah kata faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang kami jauhkan daripada neraka dan kami masukkan ke dalam syurga, faqad faz. Sesungguhnya mereka telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini cuma kesenangan yang memperdayakan kamu. Okey, sekarang ni apa makna berjaya tuan? Masa bila kita nak kata kita berjaya? Hari kematian kita. Allah kata kalau kita nak tahu hari ini kita berjaya ke tak berjaya, kita kena rujuk kepada orang yang dah mati. Okey? Dan orang yang dah mati tuan-tuan sebagai model orang yang berjaya. Yang kita tahu siapa? Cuma para nabi, okey, para rasul dan orang-orang yang syahid macam Sayyidina Hamzah dan sebagainya itu modelnya. Okey? Selain daripada tu tak ada siapa boleh claim dia berjaya kecuali pada hari kematian. Tapi dia punya dia panggil apa? Contoh-contoh manusia yang berjaya dekat dunia siapa? Orang yang belajar Al-Quran. Allah kata khairukum man ta'allama Al-Quran. So kalau tuan-tuan nak maintain kejayaan tuan-tuan kat muka bumi ni, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan belajar Al-Quran. Sebab Allah kata qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman tuan-tuan? Orang yang belajar Al-Quran. Tapi dia punya final, dia panggil apa? Decision dia duduk kepada hari kematian kita. Tapi nak dapat benda tu kita kena continuously improve ourselves.
Dengan apa? Belajar Al-Quran. Makin kita belajar Al-Quran, makin kita faham cara hidup ni dan kita apply. Dan tiap-tiap kali kita melakukan benda tu, walaupun kita tersilap, Allah akan maafkan. Tetapi kalau tuan-tuan tak belajar, tuan-tuan tersilap, Allah tak akan maafkan. Macam kita baca Quran tu kan. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baru belajar, tuan-tuan baca salah, Allah maafkan. Malah Allah bagi 2 pahala. Tapi kalau tuan-tuan tak belajar, tuan-tuan baca salah, okey, nanti bimbang ia jadi dosa pada kita. Tapi cakap macam tu, orang cakap apa? Yang tu tak payah baca Ustaz. Ustaz payah baca lagi tu Ustaz. Okey. Itu yang kita nak ambil iktibar. Nanti insya-Allah tuan-tuan kita sambung lagi pada masa ini kita hanya boleh meletakkan diri kita sebagai calon-calon sahaja untuk mencapai kejayaan hakiki. Mana calon? Siapa calon? Orang yang belajar Al-Quran. Okey, dia punya final decision duduk pada hari kematian. Okey. Jadi ciri dia adalah orang yang bertakwa. Okey, mempelajari Al-Quran dan sunnahnya, memahaminya serta mempraktikannya dengan ikhlas dalam setiap aktiviti kehidupan mereka serta menyebarkan kepada orang lain. Mereka lah orang akan dapat gaji yang tertinggi di sisi Allah. Okey, kita berhenti situ dulu. Nanti besok kita sambung lagi pada muka surat 62. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya tutup tuan-tuan, ini ada sedikit ini tanggungjawab saya kena sampai tuan-tuan. Jadi pihak Mak Tafiz ada nak buat korban. Okey, kita dah order 10 ekor apa? 10 ekor lembu okey. Jadi kalau siapa-siapa nak ambil bahagian boleh ada borang dekat belakang. Okey. Dan kita akan buat tu di Sungai Besar. Kita buat tu kita panggil butcher buat tuan-tuan. Sebab apa? Dia lebih efisien lagi untuk potong daging tu. Tapi apa, ada orang kampung tu nolong dan kita akan bagi sebahagian tu kepada fakir miskin kat sana. Okey, dan sebahagian lagi kita bawa ke Mak Tafiz, kita bagi pelajar-pelajar. Tahun lepas pun kita dapat lebih dalam 10 ekor. Dapatlah tahan untuk makanan pelajar-pelajar tu untuk 2 bulan, 3 bulan. Okey. Jadi apa? Jadi siapa-siapa yang berminat boleh dapat benda ni. Dan satu lagi seperti biasa tuan-tuan, siapa-siapa nak bagi apa? Sumbangan pada Mak Tafiz, kami doakan Allah SWT tuan-tuan berkati tuan-tuan Okey, buka hati kita ni supaya dekat dengan Al-Quran. Okey, selamat. Wallahu a'lam.